Kau boleh pandai, kau boleh kaya, kau boleh hebat, tapi bila kau tak ada adab, semua tu akan hilang, semua tu akan jadi sampah. Jangan expect orang hormat kau kalau kau sendiri tak reti nak hormat orang. Kebanyakan kita hanya mampu meminta orang untuk hormat kita. Oh, kononnya kita ni dah tua, kita ni lelaki, kita ni berkuasa. Kita mengharap orang hormat kita, tapi kita sendiri tak tunjukkan contoh yang baik. Kita kena faham, yang hormat ni tak perlu kita mengemis. Kalau kita tunjuk contoh yang baik, orang sendiri akan hormat kita, orang sendiri akan segan dengan kita. Kau boleh pandai, kau boleh kaya, kau boleh hebat, tapi bila kau tak ada adab, semua tu akan hilang, semua tu akan jadi sampah. Orang yang betul-betul hebat, orang-orang yang betul berilmu, dia akan semakin tunduk pada bumi. Sebab dia tahu tak ada nilainya semua tu tanpa adab. Kita orang Melayu, kita orang Islam, kaya dengan adab. Tapi kat mana semua tu pergi? Tepuk dada, tanya iman. Perbanyakkan selawat, perbanyakkan istighfar.